Merah siap muka. Muka aku jadi merah doh. Muka aku jadi merah dan kuning-kuning doh. Ni doh aku punya webcam dah meletup doh, dah rosak doh. Dia jadi macam anjing doh. Apa merah siap. Abang ada orang cakap abang fuck betul ke? Fuck apa pula ni? What the fuck man? Dah lah webcam aku meletup babi. Kalau aku pakai lampu ni doh, warna ni doh. Merah siap. Aku marah. Aku marah. Ni semua salah Zikri siap. Mampus lah Yo subscribe jangan lupa Siapa tak subscribe gay dok. Apa yang meletup tak webcam aku dah jadi ni. Kau nampak aku warna apa dok? Kau dah nampak aku warna apa? Sekarang ni aku dah berubah. Okay, aku jadi babi tu. Jadi merah ni. Tok ni okey kan? Aku akan berubah menjadi babi. Abang kalau sangat suka buat muka macam tu ke? Apa DS kena dengan nama dok ke DS? Kena dengan nama dok DS. Aku marah Bang, sah tak kalau solat pakai stokin? Sah-sah je. Kalau stokin tu tak beranjing. Okay? Sah je. Kalau stokin tu elok, wangi dan... Okay? Kalau stokin bau sampah, bukan kau yang tak sah. Orang belakang yang sepak kau sampai ke saf ke depan. Okay? Kalau wangi, okey je. Okay. Boleh ambil air semayang tu, solat terus. Tahap gaban. Aku akan start marah. Aku dah start berubah-ubah colour ni. Chill bang. Ya, aku chill. Jangan buat aku marah Tak sah sebab dia pakai stokin je waktu solat. Baju dengan seluar tak pakai. Sah tak solat pakai stokin je. Tak sah sebab dia pakai stokin je, tak pakai baju, tak pakai seluar. Wow, just wow tu. Abang, yo! Serius ah? Bang, kata-kata gay untuk Adam sebab dia ada awet. Bye-bye dia dah panggil. Okey, kata-kata untuk seseorang yang gay seperti Adam. Hidup memang indah jika dia ada. Gimana kalau dia hilang? Apa yang jadi pada diri kau? Kau nak sleep call dengan siapa? Tak ada. Di situ kau akan mengambil jalan mudah untuk menjadi gay. Okey? Ya. Discord abang kena hack ke? Discord bila masa pula? Kalau Discord abang tak kena hack semalam yang send gambar tu abang ke kat saya? Send gambar apa siap? Gambar apa dok? Ada orang send gambar apa? Gambar bogel ke dok? Gambar menang hadiah Mr. Beast bang. Cuba check. Menang hadiah Mr. Beast? Aku rasa kena hack tu. Aku tak ada chat sesiapa tu kat Discord je. Check Discord. Okay. Okay, choose and please log in again. Elnaber. Terima kasih kerana memberitahu. Adakah saya kena hack doh? Macam mana kalau dia sebarkan gambar bogel aku doh? Amat menyeramkan doh di hack. Ya, check. This is masalah serius dok ni. Sekejap aku check ya. Facebook aku pun kena bungok. Patut aku dapat mesej semalam dok. Dia kata ada orang ingin menghack saya doh. Ada orang ingin memasuk. Ya doh babi sial. Patut webcam aku jadi warna macam ni doh. Sekejap doh tu webcam sekejap doh. Lepas tu aku punya LinkedIn pun kena bongok. Kau tengok ni. Ada alamat. Aku rasa ni pun alamat VPN doh. Babi Facebook janganlah hack doh. Patut webcam aku berubah colour. Fuck hacker. Sekejap doh aku kena check. Akaun aku Facebook kena lock doh. Dah kena lock doh. Check DM apa? Fuck man. Itu YouTube aku doh babi. Fuck no bro. Dia dapat email aku doh. Ni aku punya LinkedIn doh. DM first time siap kena hack doh. Apa fuck hacker. Aku rasa dia nampak aku doh ni. Sebab tu kamera aku berubah doh. Tapi dia tak faham aku cakap apa ni. Lancau hacker. Lancau. Tak jangan terpengaruh doh. Aku kena hack doh. Babi Facebook aku kena hack bongok. Bang aku check duit je. Tengok duit. Mantu duit kosong dah duk. Habislah video gambar kau tersebar. Tak ada ambil akaun je setakat ni duk. Tapi email aku dah dapat duk. Duit dah lagi duk. Your password was successfully reset. Tapi Discord aku pakai apa duk? Macam mana dia dapat maklumat aku duk?
Main email ke bang? Tak, email aku dah dapat tu. Kalau kena buat hypervision memang bahaya. Hypervisor tu apa tu? Hypervisor tu apa tu? Visor motor ke duk? Visor motor. Aku ada ni duk. Aku ada helmet arai. Okey kalau gitu duk. Faik ke. Nasib baik aku punya kamera boleh tutup tu. Kalau tak dia tak nampak aku tu tengah guning tu kat belakang. Tak tenang ingin bermain game. Aku dah agak siap. Nasib baik aku sempat alihkan benda-benda yang tak patut tu. Memang bijak je aku. Faik ke. Sama kamera lah muka aku ni duk. Sekejap LinkedIn aku pun kena hack tu. Tapi LinkedIn aku tak ada apa sangat. Ke maklumat kita kena jual tu sebenarnya. Cica. Malam ini kita kena hack W manis ke W manis duk. W manis kerana mengasih info duk. W manis. What the fuck you hacking orang, scam orang. Maknya orang putih babi fuck. Gay boy orang putih ni gay boy yang hack ni. FBI on the way rumah kau bang. W manis duk mana duk. Aku rasa sebab tu kamera aku rosak tu. Hacker tengah tengok live. Oh, nasib baik dah WhatsApp aku. Nasib baik welcome to WhatsApp dah. Aku rasa kalau WhatsApp ada kena babi WhatsApp aku. W pencegahan awal duk. Aku rasa PC aku duk. Namo Cina. Mary K dihack bapak dia. Dihack hacker kontol. Ni duk, aku rasa PC aku kena duk. Sebab tu kamera aku jadi tu duk. Apa kuning. Kena kencing lah duk. Orang Bangla bang yang hack. Tak boleh tukar password bongok. Mungkinlah kena juga ni semua Israel. Kena jual doh data kita doh. Disebabkan aku YouTuber yang baru-baru nak naik. Mungkin ni doh. Aku punya teori dia hack aku, dia akan mencari maklumat aku. Sebab dia tahu hari-hari aku live kan. Aku live hari-hari memang rajin kerana nak mengejar subscribers yang berjuta-juta. Dan aku target tahun depan 67 juta subscribers. Kau tahu apa yang boleh kasih? Tahun depan 67 juta subscribers. Apa yang boleh kasih tu? Dia nak bawa aku join siap rasanya. Aku rasa dia nak bawa aku join tu. Aku rasa nak suruh aku join. Mungkin nanti dia akan kasih aku email. If you wanna join, hit us up. Tiba-tiba kalau kau tengok subscribers aku melonjak sampai 6-7 juta subscribers tahun depan, bermaksud aku bukan aku, okay? Bermaksud aku terpaksa dan aku bukan aku, okay? Korang je lah yang saksikan benda ni duk. Ya dah aku rasa kekuatan, aku rasa sungguh kuat tu perasaan tu duk. Ya dah aku dah boleh jumpa dia duk. Aku rasa aku kaya duk tahun depan. Memang kaya duk tahun depan duk. Tapi pelik, kenapa dia dapat semua email aku? Facebook, dia nak maklumat. Discord, dia nak tengok siapa yang contact. Email semua dia dapat. 2 email anjing. LinkedIn tu maklumat tentang connection. Dia dapat. Tapi YouTube ni asal dia tak ambil. Okay, kau nampak Sebab kalau dia ambil YouTube ni, aku dah tak boleh nak buat lagi. Aku dah start nampak dah. Kau nampak? Aku nampak macam tahun ni yang aku meletup tu. Tahun depan aku rasa aku dah 6-7 juta subscriber ada. Okay. Tapi kalau jumpa kat luar, abang izinkan kami pukul 8. Itu tak boleh lah. Itu mana ci tu. Babi dah start lag bongok. Dia faham ke apa aku cakap tu? Kalau kau tengok aku punya screen lag bongok. You bodoh. Screen aku lag bodoh. Kau tengok aku lag lah. Orangnya tengok live abang. Sebab aku cakap Melayu siap. Kau tengok tak lag sekarang ni aku tengok lag. Aku punya ni PC. Hacker. Chill. I just a small YouTuber, bro. Please, bro. Don't hack me. Macam nak bersihkan PC ni babi betul lah. Memang hacker gemuk babi. Hacker ni aku rasa berat dia 120 je. Macam game GTA tu. Kau tengok game GTA tu. Apa nama dia? Yang kat GTA tu. Yang gemuk tu pakai spek. Yang tu. Aku rasa dia tengok video kau main Omi. Lepas tu tepek-tepek duit kat muka. Tak. Tu main-main. Tak betul. Tu duit tipu, okay? Lester. Bukan Big Smoke tu. Lester. Tak, sekarang ni aku nak kena bersihkan PC aku duk sekarang ni. Scan. Kita buat scan parah. Quick scan je. Aku dah start kena hack duk ni. Yo, jap aku kena hack kau suruh buat backflip pula kau ni. Hamzah hacker bang. Ya doh. Dia cek bahasa Inggeris doh. Bro, don't hack me, bro. Why you hack me? You get nothing. I'm poor, bro. I got no money. And I got nothing, bro. Why you hack me? Dah jumpa babi orangnya. Dia tengok babi live aku. Fuck, man. Why you hack me, man? I'm just a small YouTuber, bro. 288. Are you subscribed yet? Subscribe me, okay? Why, bro? Don't take my YouTube channel, bro. This is my life. I can do nothing without it. Even I'm not monetized yet. I want to eat, bro. Don't hack me, Hamzah. Please, bro. You only eat rice with salt, bro. I only eat. I don't know what to talk. I don't know what to tell with you. Aku rasa dia tengok dah. Macam mana aku nak buat dia kalau gini. Dia sedang melihat aku. Aku rasa selagi aku punya kamera tak
Tak hilang kuning. Kau tengok kau tengok kalau aku tak buang filter. Ni aku pasang filter ni. Kau tengok. Kau tengok ni aku buang filter. Kau tengok muka aku jadi apa? Nampak kuning tak? Kuning kan? Tak ni. Ya, demam kuning dia buat aku siap. Dia buat aku demam kuning online babi. Sampai kamera aku jadi kuning. Kau nampak yang kuning. Patutnya tak sini. Patutnya sini lah. Dia tengah tengok aku duduk sekarang ni. Please bro, just get out from my PC bro. This is my only PC. PC kentang bro. Potato, my PC potato. I cannot even play GTA bro. I just only play Roblox every day because my PC is not support anymore. Aku tak berani nak buka apa-apa doh sekarang ni. Discord aku pun aku tak berani nak buka doh. Sebab sekarang ni dia tengah melihat dan dia masuk live aku tadi, kau tahu tak? Aku tengah borak. Orang putih. Sekejap aku tengok nama dia. Fuck man. Api lah. Aku pun nak seronok siap main. Rupa-rupanya dia tengah tengok aku sekarang ni kat sini. Babi fuck you bro. Babi, ya betul. Babi dia tengah tengok aku. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Pukul berapa? Kau tengok pukul berapa duk ni? 2:21:43. Oh tengok babi. Kalau kau dapat tengok ni lag bodoh aku punya PC. Hamzah Bergebar. Mampu jom kita tengok duk akaun dia duk. Apa nama Hamzah Bergebar? Gemuk Tapi aku rasa dia orang luar tapi bukan orang Amerika dah aku rasa. Ui, dah tak ada bongok. Dah tak ada gila akaun dia. What the fuck? Ni bukan akaun dia ni. Bukan kau je yang panik. Semua yang tengok pun panik. Ni bukan akaun dia tu. Fuck man. Memang betul dia duk. Hamzah B. Hamzah Bow G-R-I-A. B huruf besar bang. Ya, bodoh dia. Bodoh dia tengah tengok aku. Fuck man bro. Please bro. Don't hack me bro. Just get out from my webcam. Tu dia. Akaun dia tak ada. Dia dah delete babi. Dia macam kantoi kan. Ish. Kat sini semua tak pakai bahasa Inggeris tu. Dia macam kantoi. Kat sini semua pakai bahasa Sepanyol. Tu dia delete babi. Lepas tu dia apa? You do the backflip. Lepas tu dia caw. Dia tak ada komen apa-apa. Ya dah aku rasa kantoi babi. Yalah. Why you hack me bro? Don't hack me bro. Ya, dia dah kena babi. Ni bukan kena akaun tu. Ni kena PC bodoh yang kena.